Kita ada Nissan MV 350. Okey. Problem dia, yang pertama, pick up tak ada. Bila tekan brrrr. Yang kedua, owner cakap berat. Okey. Bila bawa 100, van dia berat. Dah buat injector servis, fuel pump servis, fuel filter pun dah servis. Tapi ada satu lagi. Ni nampak? Okey, dia punya fuel filter minyak kotor. Sebab van ni dia ada 2 filter diesel. Satu dekat tengah, satu lagi kat depan. Yang depan orang dah ganti, tapi yang belakang tak ganti. Kosong. Okey, kita dah turun tangki je. Kita tengok apa problem. Ada kena atas katarak kena. Ini macam punya tangki. Ini punca berat. Pick up tak ada. Kadang-kadang boleh laju. Ini kadang-kadang boleh bawa 200. Kadang-kadang boleh bawa 80 dah. Ini punca dia. Okey, kita tengok kat dalam dia. Nampak? Tu tengok dalam. Oh, dalam banyak cantik. Ada anak ikan dengan anak berudu pun ada. Ini dalam nak kena bersih ni. Kita tengok dalam tangki dia macam mana keadaan. Aduh, wah tajam kan. Alamak, ini kain. Nampak? Dalam, nampak? Sana saya dah lap tu. Sana hitam. Kalau nampak sana hitam, situ saya dah lap tadi bersih. Okey dah. Okey dah. Okey, wah lebih hati-hati. Jaga kereta, jaga keselamatan.